Okey, saya memang tak suka makan sayur. Ada tak benda yang boleh bantu saya? Boleh. Saya syorkan kepada anda satu produk yang memang kita kaya dengan serat daripada sayur bayam, pisang dan juga kurma. Dah cukup dah tu? Ini semua Juru cakap. berkenaan dengan Picks and Mix. Okey, kita bersama dengan tetamu kita, Cik Ahmad Tarmizi, Haji Ahmad Zaki, stokis negeri Perak ya? Ya, Selamat negeri datang. Perak. Dan juga di Terima sebelahnya kasih. Puan Danina Muhammad Darwis, stokis negeri Selangor. Okey. Kita nak biar orang Perak cakap lah pengenalan sikit. pengenalan Orang Picks Perak and Mix. apa? Yuk, sila yuk. Okey, Pengenalan Picks and Mix. Ya, Silakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okey, pengenalan tentang Picks and Mix ni ianya dihasilkan daripada ekstrak buah kurma, Ya. ekstrak buah pisang dan juga ekstrak sayur bayam. Kurma, pisang, bayam, apa lagi nak kan? Dan juga ada tambahannya iaitu daripada garam Garam bukit, bukit. dan juga Arabic gum. Banyak khasiat Mana juga. khasiat untuk baik untuk tubuh badan. Okey, InsyaAllah. sesuailah untuk kanak-kanak. Okey, dia sangat sesuai lah untuk bukan saja kanak-kanak tapi untuk semua peringkat umur. Kanak semua peringkat umur. Sebab kadang-kadang ada juga antara kita yang tak makan sayur. Betul kan? Saya pun kadang-kadang kurang jugalah makan sayur. Okey, baik. Dan juga Puan Danina, apakah kebaikan hasad ni dan juga untuk siapa yang sesuai? Macam tadi semua kan boleh? Ya, okey. Terima kasih. Macam tadi sahabat saya dah cakap kan, 3 bahan utama. Yes. Okey, yang ada dalam PS Mix tu kurma, pisang dan juga bayam. Bayam. Okey. Khasiat Picks and Mix ni banyak. Okey. Okey, kurma, bayam, pisang. Okey, macam bayam memang sangat tinggi dengan vitamin E, vitamin C, so antioksidan. So sangat baguslah untuk kita punya kulit. Dan bagus juga untuk toksin, buang detox. Okey, macam kurma, memang semua tahulah kurma memang bagus untuk tenaga. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni kan. So sangat memang baguslah kalau kita amalkan, ya. And then untuk pisang juga, pisang pula dia tinggi dengan potasium. Yeah. So bagus untuk kita punya jantung. Okey, dan juga dapat mengawal tekanan darah lah. Okey. Tadi Farah bagi tahu siapa yang sesuai ambil lah. Okey, kita Picks and Mix ni actually bagus untuk semua peringkat umur. Sebab 3 bahan utama yang ada dalam Picks and Mix ni memang kita perlukan, badan kita perlukan. Sangat, ya. So daripada umur 2 tahun, kita sarankanlah daripada umur 2 tahun sehingga peringkat inilah dewasa lah. Okey, orang tua semua boleh ambil, tak ada masalah. Ibu mengandung juga. Okey, kalau macam wanita dekat luar sana yang hamil, boleh ambil Picks and Mix. Tak ada masalah. Tak ada masalah because bagus untuk bagi mereka tenaga. Yes. Okey. Okey. Baik, jadi mungkin boleh kita nak tahu macam mana kita nak dapatkan produk Picks and Mix ni, ada dekat farmasi ke ataupun boleh buat tempahan secara online, bagaimana? Okey, untuk mendapatkan Picks and Mix ni kita boleh dapati di kebanyakan farmasi lah di seluruh Semenanjung Malaysia. Okey. Dan juga kita boleh dapatkan juga daripada ejen-ejen dan stokis yang berdaftar. Kita boleh berhubungi semua stokis dan ejen yang tertera di Kaca TV. Yes. So boleh hubungi kita lah. Okey, bagaimana Jadi untuk hari ini, promosi hari ini yang berdahulu, silakan. ada harga baru ke promosi baru nak tahu ya? Ya, sempena apa ni kebetulan bulan Ramadan. Okey, sempena juga dengan program kita di Nuzul Quran juga. Special. Dan juga di special program dengan TV Al Hijrah ni. Ya. Okey, promosi sekarang adalah untuk jadi stokis. Okey. Okey. Dulu sebelum ni 4,000 untuk 200 botol. Okey. Tapi dengan adanya zero GST, dengan sempena yang tadi Ramadan dan juga TV Al Hijrah dan Nuzul Quran. Okey, sekarang kita buat promosi untuk jadi stokis 100 botol 1,800. Untuk 100 botol. Untuk 100 botol. Untuk stokis. RM1,800 untuk 100 botol. Untuk 100 botol. Kalau dulu Kalau dulu 4,000 4,000 untuk 200 botol. untuk 200 botol. And then kita akan bagi stokis banting, okey, Flyers. flyers, ya. Lepas tu kita akan bagi tester sekali lah
Okey, untuk stokis dan ejen macam mana? Okey, untuk jadi ejen pula dengan promosi tadi 360 dengan 15 botol. Ya. Okey. Sebelum ni 390. Okey, dengan zero GST tu tadi Okey. Dan yang keduanya sekarang ni ada yang ketiganya pula. Untuk promosi hari ini dengan siapa yang nak beli Pix and Mix, kita ada buat promosi 3 botol RM90. Sahaja. 3 botol RM90. Sahaja. Dan Sebelum penghantaran kita percuma. 3 botol 100. Okey. Penghantaran Ya, sebelum ni sebelum RM35 satu botol. Yes. Hari ni special sebelum 3 botol ya. RM90 sahaja. Ya, macam minggu lepas RM100 3 botol. Yes. Penghantaran percuma lah. Tapi untuk Ramadan dan zero GST kita buat 3 botol RM90 sehingga habis bulan Ramadan. Okey. Mungkin boleh lagi sekali tak kita nak tahu harga dia tadi untuk stokis dan juga ejen? Okey, untuk stokis ya, 1,800 untuk 100 botol. Okey. Dan juga untuk ejen 360 15 botol. Okey. 360 ya, betul. Tapi kalau untuk nak dapatkan Pix and Mix ni, harga asal kita tetap RM35. Okey, harga asal. Cuma promosi yang kita buat untuk hari ni sehingga Ramadan, habis Ramadan, 3 botol RM90 percuma penghantaran. Percuma. Ya. Baik, tak sekali ni mungkin sekali lagi boleh mempromosikan agar semua penonton kita ramai-ramai jadi stokis, jadi ejen untuk Pix and Mix ni. Kami masih lagi mencari stokis di setiap negeri. Cuma Perak dan Pahang. Kita dah penuh. Tapi Dan kita perlu lain negeri. Ya, lain negeri kita masih perlukan lagi. Okey, seperti di Sabah, Sarawak. Okey, kita memang perlukan, dan di Semenanjung, Melaka kita tak ada lagi, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Okey. Dan siapa yang berminat nak jadi ejen Selangor, boleh hubungi saya lah, sebab saya stokis Selangor dan saya memang perlukan lagi ejen. Yes, insyaAllah kita doakan. Okey, Terima kasih Puan Darnina Muhammad Darwis, stokis Negeri Selangor, dan juga Encik Ahmad Tarmizi Haji Ahmad Zaki, stokis Negeri Perak. InsyaAllah mudah-mudahan terus dimurahkan rezeki dengan 3 botol RM90 sahaja bulan puasa ini. Silalah rebutnya, insyaAllah. InsyaAllah. Orang Melaka, orang Sarawak tu cepat-cepat jadi ejen ataupun stokis untuk Pix and Mix ini. InsyaAllah kita sama-sama tambah pendapatan kita, insyaAllah ya. Okey, kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Yes. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nafas mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Asyik kopi je. Kan best kalau ada biskut. Tapi nak makan biskut apa Wah, biskut Mary. Wah, biskut gandum pun ada. Wah, biskut gula ada, biskut jagung ada, kopi pun ada. Wow, hebat. Saya suka, saya nak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum, kamu dah balik. Ibu nak susu insan. Alamak, abang. Kenapa? Susu habis. Abang nak beli dah susu insan. Rasa coklat pun ada. Susu kambing insan, produk berkualiti dari Netherlands. Produk premium dengan harga mampu milik dengan rasa sedap tanpa hamis. Insan, murni dan berkhasiat. Kok mahu mampu ataupun tidak? Mampu. Nah, bismillah, salat tahajud. Tapi apakan daya, panas bara. Maklum sajalah Mamalia berdagang panas. Kita tak nak doa, ya Allah bagilah dia sakit untuk hapuskan dosa dia sebulan lagi. Tak mungkin kita doa macam tu. Kalau jenis yang manja kededek ni pun susah juga. Dia tak padan. Umur berapa? 53 tahun. Ya Allah manjanya. Ayuhan nas
Terima kasih banyak-banyaklah dari kami sekeluarga kepada Ustaz dan tim dia lah yang tata amanah raya. Saya rasa Ustaz seorang yang bagi saya amanah. Harap semua dah faham sikit sebanyak tentang charitable trust ni. Hubungilah Amanah Raya Berhad untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kemenangan Pakatan Harapan PH pada Pilihan Raya 14 akan membawa perubahan kepada pentadbiran agama Islam di Malaysia. Asasnya iaitu Islam agama persekutuan. Namun bentuk perubahan yang dinyatakan sebenarnya masih lagi kabur. Kesyumulan Islam sebagai ad-din itu yang membawa rahmat kepada seluruh alam termasuk orang bukan Islam. Analisis mengupas persoalan ini. Alhamdulillah tamat sudah perkongsian hari ini istimewa bersama dengan Nuzul Al-Quran edisi hari ini 2 Jun 2018 dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Yang paling penting mudah-mudahan apa saja yang kita kongsikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Dan juga tadi kita dah kongsikan hikmah penurunan Al-Quran. Kita dah tahu bagaimana sejarah penurunan Al-Quran dan sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, nak tunjukkan kepada kita betapa pentingnya mukjizat yang diberikan oleh Allah itu. InsyaAllah kita sama-sama menyambutnya setiap tahun sebab kalau kita boleh sambut birthday kita, birthday husband, birthday anak, tapi kita lupa nak sambut turunnya Al-Quran ini. InsyaAllah macam mana sambutan kita untuk Al-Quran ini. Lepas ni hari ni kita betul-betul apa ni orang kata dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan bacaannya. Berazam juga kali ini, berazam dengan lebih berkobar-kobar, bersungguh-sungguh. Kalau mana yang belum khatam lagi untuk bulan puasa ni, insya-Allah kita cuba puluh ni di saat-saat akhir. Dah hari ni dah ke hari yang ke-17. 17. Ada masa lagi, insya-Allah lagi 13 hari mudah-mudahan. Iya, insya-Allah. Baik, kita dah sampai ke penghujung rancangan Farah. Ya. Kita jumpa lagi. Panjang-panjang Okey, sebenarnya terima kasih. Sebenarnya macam sekejapnya kan dah habis dah. Tadi daripada 7.30 pagi sehingga 10 pagi. Seperti biasa besok bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Boleh tonton kami di Facebook Live, di TV Al-Hijrah, di online secara online dan juga di TV 114. InsyaAllah kita bersua lagi besok bersama dengan rakan host kami yang lain 7.30 pagi hingga jam 10 pagi. InsyaAllah besok jangan lupa temu janji kita. Ya, saya Azidah Muhammad. Saya Farhana Anwar melabuhkan tirai untuk hari ini. Ya, jumpa bye. lagi. Assalamualaikum.